Tolonglah, saya boleh uruskan. Saya tahu dekat mana nak mula cari. Ke Mexico! Ke Mexico? Syarikat keluarga saya ada hubungan baik ke seluruh dunia. Selepas penelitian yang mendalam, kita boleh simpulkan yang 300% kemungkinan Shu sekarang berada di wilayah ni. 300%. Dan itu langsung tak masuk akal. Saya tak rasa saya percaya semua ni. Jangan merungut dan ikut je lah. Betul, bukti. Kami tunggu ni. Tak ada langsung. Tak ada apa yang lebih bagus dari bayi pantai yang nyaman. Tempatnya memang hebat, kan? Panas sangat. Boleh masak 3 biji telur kalau panas macam ni. Saya ingatkan musim panas dekat Jepun tu yang paling teruk. Saya nak cari dah ni. Saya nak makan aiskrim dan saya perlukannya cepat. Macam mana dengan awak? Awak buat apa dekat sini? Saya pasti awak merantau seluruh dunia sebagai seniman jalanan. Macam ya, macam tak. Saya akan bagi awak separuh markah. Saya rasa kami patut ikut sama. Itu mustahil. Saya takkan biarkan ahli sarkas yang saya tak kenal ni masuk dalam jet peribadi saya. Janganlah kedekut sangat. Saya ni berguna. Saya tahu banyak Hela. Hela yang berguna. Ya, kita sesat. Habislah kita. Habis. Cakaplah benda yang kita semua tak tahu, mulut tempayan. Jadi maknanya kita betul-betul sesat. Dan di tengah-tengah hutan tebal ni pula. Cuma ingat, jangan tengok bawah. Oh, terima kasihlah untuk tu. Sekarang ni tu je lah yang saya akan fikirkan. Oh ya, dan dia buat benda ni sebenarnya macam dia ada kuasa ajaib. Oh ya ke? Kuasa apa pula? Buat pasta. Hai, ini ke jalan masuk nak ke Snack Pit. Yo, kawan. Mesti ada cara jabat tangan rahsia. Cantik topeng. Ada parti ke dekat dalam sana? Party? Surprise-en. Yo, itu kawan saya punya. Apa yang dah jadi ni? Shu yang awak kenal tu dah tak ada. Apa awak cakap? Tak mungkin lah. Ini semua Hela ke? Kenapa awak jemput mereka masuk? Awak tak gembira? Kita tengok nanti. Nanti, siapa tutup pintu? Kenapa? Jangan cakap awak takut pula. Jangan nak cakap orang sedangkan awak tu yang penakut. Tolonglah, itu cerita yang dah lapuk, tahu tak? Baru sejam lepas jadi tak adalah lapuk sangat. Tak payahlah nak beria-ia sangat. Awak berdua berhenti bergaduh boleh tak? Kita ada benda lebih penting nak diselesaikan. Pastinya awak kagum dengan pusat latihan kami, betul kan? Tak, langsung tak kagum. Menarik tu. Awak boleh panggil saya Ashton. Hebat. Satu lagi topeng. Topeng. Yellow Eye dan B-nya Shadow Rock Tower. Awak dah melebih-lebih sangat dengan nama Shadow tu. Awak tak panas ke pakai topeng dalam cuaca ni? Sebenarnya memang panas pun. Saya lebih hangat daripada panas. Dan itu sesuatu yang baik. Macam menyesal pula kita tanya. Saya ada kebolehan untuk meramal perkara di masa hadapan. Dia ni betul ke tidak ni? Dah bersedia nak mengaku kalah? Awak perlukan lebih daripada asita yang otot untuk kalahkan kami, Abang Ketak. Abang Ketak! Jaga sesama bergerak dan jangan tengok bawah. Terima kasihlah untuk amaran tu. Saya akan namakannya sebagai Gravity Boost. Apa pendapat awak? Jadi itu rahsianya. Saya dikalahkan oleh graviti. Taklah, bukannya macam tu. Tapi dikalahkan oleh kami. Apa hal ni? Sejuk sangat. Tolong matikan pendingin awak tu. Awak suka tak dengan tempat saya? Pentas ni telah direka untuk mensimulasi keadaan sebenar di kawasan Arctic. Tapi saya langsung tak rasa sejuk. Dari manalah Ashton jumpa badut-badut ni agaknya? Cubalah hormat sikit. Awak boleh panggil saya Azurai. Orang yang akan menewaskan kawan awak, Volt. Tak, jangan harap. Mari kita lakukannya. Esther Guy. Saya Azurai lah. Biasanya saya suka bersantai-santai, tapi bila nak berlawan dengan awak ni, saya jadi bersemangat pula. Wow! Saya faham sangat perasaan awak. Saya dah lama tunggu saat ni. Awak tak pernah tahu pun lelaki ni wujud.
Saya tahu. Nasib baik keseimbangan saya sama kukuh dengan Vetriac. Permulaan yang buruk. Lebih baik dia tamatkan perlawanan ni cepat. Saya dah mula rasa nak beku. Ada sesiapa boleh pinjamkan scarf tak? Tinggal sini. Baik awak selesaikannya dengan satu serangan. Saya terlalu cantik untuk jadi aiskrim. Sekarang terus terang saja. Awak dah mula rasa kaku? Apa maksud awak? Dah tentulah dalam nikah sejuk beku. Tunggu sekejap. Saya dah faham. Awak cuba nak buat lawak, betul kan? Betul ke? Baiklah, saya pun ada lawak, dengar ya. Awak takkan boleh halang rutan pelajaran saya. Ini bukan malah persembahan lawak. Sesiapa suruh dia fokus cepat. Bulu roma saya dah makin meremang dah ni. Hei, saya ada satu lawak. Nak dengar tak? Tak apalah, Kuza. Terima kasih aja. Saya setuju dengan awak. Saya pun suka dengan lawak macam orang lain juga. Tapi sekarang bukan masanya. Tolong hentikan, boleh tak? Kalau macam tu, gerakan yang baru perlukan nama. Ya. Saya namakannya Counter Attack Launch memecut di saat-saat akhir walaupun dah kehabisan kuasa. Itu cadangan yang paling teruk. Memandangkan awak melawan balik lepas diasak ke bucu, namakannya Corner Counter Launch. Dalam stadium mana ada bucu? Kalau macam tu, awak je lah yang pilihkan nama. Wow, malas sekali awak takut pada Oh, ketinggian. jangan beritahu saya awak tak takut. Ia langsung tak normal, tahu tak? Bagi saya ni biasa je. Biasa je. Sesiapa tolong hentikannya. Pribadilah kawan. Jarang-jarang kita dapat tengok ni. Perlawanan besar kali ni mesti gempak punya. Nanti, saya pun nak juga. Alah. Bukan kali ni, Val. Saya tahu awak di sana. Awak boleh dengar tak? Dia masih belum tamat. Perlahanlah sikit. Mustahil dia boleh dengar awak. Tapi dia boleh dengar kalau buka tingkap ni. Awak pernah dengar tentang tekanan kabin tak? Jadi apa gunanya kapal terbang ni ada tingkap? Peliklah, yang ni pun berkunci juga, Bob. Jangan meruak pasal jet saya lah.